Baik, di depan saya sekarang ialah BYD Seal 6, lagi satu sedan segmen C yang baru saja dilancarkan di Malaysia. Kalau di China nama dia BYD Qin L EV. Kalau memang rupa ni samalah kalau di China. Dia mungkin ada perubahan sikit daripada rim dia, okey. Kalau tengok dia punya lampu dia, kita akan pusing keliling kereta. Kalau tengok dia punya lampu dia, memang lampu dia panjang. Lampu dia memang panjang dan tertera di situ ialah Seal 6 punya emblem BYD. Kita pusing dulu. Tengok dekat bahagian sebelah kanan ni, ni dia punya tempat charging lah, AC dan DC. Okey. Kat sini boleh nampak lah. Okey. Okey, kalau tengok dia punya tepi dia, dia punya rim dia pun agak cantik, bersaiz 18 inci, tapi jenama tayar yang dipakai ni ialah jenama Westlake, yang mana sama dengan Atotu. Mungkin kita akan tengok lepas ini orang akan tukar tayar yang lebih elok sikit lah, macam Michelin, Continental. Okey, kita pusing dulu. Ini dia punya dalam, kita akan tengok kemudian. Okey. Kalau tengok sekali pandang pada pandangan saya lah, macam kembang sikit lah. Dia kat belah boot atas, bonet depan ni, dia kembang sikit. Cuma kalau perasan tak, dia punya design language tu lebih kurang ataupun sama dengan abang dia, Atto 3. Inilah Atto 3 Ultra. Dan ini adalah Seal 6 EV punya depan. Okay, kalau tengok kita boleh buka tak? Tak apa, nanti kita tunjuk. Sebab depan ni dia punya bonet depan memang luas, boleh muatkan dalam satu luggage, bag luggage bersaiz sederhana. Kalau tengok dia punya lampu dia jenis projector, projector LED, bukan reflector. Terang-terang situ dia ditunjukkan dekat situ. Kita pusing lagi, tengok dekat atas ni ada sunroof. Okey, sunroof ni hanya ada pada varian atas sajalah, iaitu varian premium. Seal 6 EV ni didatangkan dengan dua varian, iaitu dynamic dan premium. Harga dia pula ialah, untuk dynamic ialah 100,000 flat dan premium sekitar 115,000. Tapi ada sedikit perks lah, extra perks yang mungkin boleh dapat rebate. Itu anda kena contact pada sales advisor anda ataupun BYD yang berdekatan. Dan sekarang kita berada di BYD Muar. Okey, kepada anda yang berada di sekitar Muar, Melaka tu bahagian Jasil lah. Okey, dekat area Batu Pahat ke ataupun Segamat ke, boleh datang ke sini untuk melihat sendiri BYD Seal 6 ni ataupun mana-mana model lain yang ada dekat sini. Okey, mari kita tengok pada bahagian dalam dia pula. Okey, ini untuk bahagian dalam dia. Kalau tengok, ini dia punya ambient light. Dia punya window controls, lock semua. Kita masuk dulu. Right. Rasanya kena kuat sikit. Inilah dia punya pandangan daripada driver side. Dashboard dia nampak premium, tapi taklah premium sangat. Dia sedang-sedang, dia pertengahan. Sebab kereta ni kereta yang murah dalam kelasnya. Kalau nak dibandingkan dengan abang dia, iaitu Seal, Seal tu nampak dia up sikit lah. Cuma kalau pada pendapat saya, untuk BYD Seal 6 EV ni, dia punya design dia lebih proper sikit lah daripada abang dia, iaitu BYD Seal. Dan kalau perasan, dia punya parts dekat sini dia ikut daripada Atotu. Kalau tengok dia punya steering dia semua sebiji ikut Atotu. Gear selector
gear selector pun kat sini, dan dia punya signal dia kat sini. Dan kalau tengok dia punya screen pun yang sama dengan Atto 2. Cuma dia tak boleh pusing lah. Dan okey juga sebenarnya kalau tak ada feature untuk pusingkan screen kepada vertical ni, sebab orang tak pakai pun. Sekadar untuk fancy-fancy boleh lah. Okay, ni dia punya cermin dia, frameless. Cantik Ni saya suka. Ni dia punya sunglass holder, lampu. Ini dia punya untuk buka dan tutup sunshade dengan sunroof. Sunroof ni boleh buka kalau tengok boleh sampai atas ni. Tapi untuk varian yang bawahnya iaitu dynamic, memang tak ada, dia hitam terus. Kalau tengok dia punya seat dia semi bucket lah. Bukan bucket seat, dia semi bucket. Kalau dia punya aircon panel pun, dia punya wireless charging pun sama. Parts-parts yang ni pun sama juga dengan Atto 2. Dah tengok dia punya cup holder. Okay, kalau daripada segi driving experience, kalau macam ni lah saya punya position untuk duduk ni. Dia punya headroom dekat atas ni just nice lah. Dia tak terlalu terhantuk sangat dekat dinding. Okay, kalau tengok ni dia punya pemandangan lah. Jadi ini dia punya screen dia kira macam bersambung jugalah. Dia terus, sekiranya kalau screen faulty, berkemungkinan satu part ni kena tukar terus. Dan silap-silap screen ni pun untuk radio infotainment screen ni pun akan tukar sekali, sebab benda ni bersambung. Tapi wallahu alam, kita tak tahu untuk yang bahagian ni macam mana. Okey, yang lain-lain dekat sini pun sama je. Ini sikit signal dekat sini. Dia punya wiper controls, ini biasalah, ini adaptive cruise control. Dia punya infotainment, volume, media dan call, voice command dan segala infotainment dekat belah meter kat sini. Ini dia punya TPMS as standard. Dan kat sini kita boleh tengok dekat sini, ini biasalah, benda-benda yang biasa. Yang bagusnya ada Apple CarPlay dan Android Auto, wireless, Spotify, YouTube dan segala. Kalau nak buat video conferencing menggunakan Zoom, boleh juga, tak ada masalah. Yang ni pun smart charging. Ini BYD dedicated punya software system untuk charging. Dan kita punya, itulah dia punya sistem dia orang lah. Okay, dekat sini dia punya driving mode lah. Dia ada mode sport, normal, eco dengan snowfield. Tapi biasanya most of the time orang akan pakai normal je lah. Dan dia punya performance pun, kalau cakap pasal prestasi dia, 0-100 tu dapat 7.5 saat seperti yang diklaim oleh BYD. Tapi hari tu dapat uji sendiri, pecutan daripada 0-100 boleh dapat sampai 6.4 saat. Agak laju dan dia unexpected. Alright, kita tengok pada bahagian belakang dia pula. Okay, ini dia punya seat dia lah. Dia punya tempat duduk dia dan dia punya headlining warna hitam. Dan ini adalah electric power seat. Yang kat sini pun dia punya sound system dia biasalah, dia tak ada pakai dyno audio dan segala. Okay, kita tengok pada bahagian belakang dia pula. So yang ni dia punya seat dia. Okay, dia punya lantai dia flat. Kita masuk dalam, kita tengok dulu dia punya bahagian belakang daripada ni dia punya view daripada bahagian belakang lah. Untuk dia punya dashboard dia. Dan ada view sunroof sekali. Okay, kalau tengok dia punya keluasan dia, memang luas lah. Kalau tengok daripada saya punya configuration untuk seat ni, ni memang agak luas kan. Dapat 1 ke 2 genggam macam tu. 1 ke 2 genggam. Dan ada pocket untuk simpan file dan barang-barang yang kecil lah. Kat sini pun ada aircon. Dan ada juga 1 USB-A dan 1 USB-C untuk charging. Kalau tengok ini dia punya keluasan dia, kalau
Satu genggam. Satu genggam. Boleh dapat satu genggam. Okey. Kalau tengok dia punya seat ni, dia ada armrest lah untuk seat belakang selesa. Dan kereta ni dia selesa jugalah. Kalau untuk 2 jam punya perjalanan tak ada masalah ni. Dan ada seat belt Isofix lah. Yang ni as standard lah. Alright. Kita nak tengok boot belakang dia. Boot belakang dia kalau nak akses daripada logo ni kat tengah-tengah huruf Y ni, BYD ni, tekan je. Boot belakang ni dia tak ada power boot lah. Sebab tengok kalau sini dia tak ada butang untuk auto power on dan power off semua. Kalau tengok dia punya, minta maaf kalau tak nampak sangat, luas jugalah. Cuma dia punya bukaan dia ni kecil sikit lah. Jadi mungkin kalau nak load luggage yang besar, kena sengitkan sikit baru dapat masuk ke dalam. Dan keluasan dia sekitar 400 lebih, 480 lah, 480 liter. Bawah ni tak ada apa lah. Dan kalau kita tengok, kita tutup by manual. Dan bagusnya, uniknya Seal 6 EV ni, dia adalah rear wheel drive tapi sedia motor lah. Dan dia punya suspension ni, dia dapat local suspension tuning khas untuk jalan di Malaysia. Ini kiranya kita yang pertama lah dapat tuning customize. Kalau tengok tail lamp, dia punya panjang ni, dia punya wheelbase ni pun macam panjang sikit lah daripada Honda Civic. Okay. Dan sebenarnya orang selalu kata selalu comparekan dengan Honda Civic, FE dan juga Toyota Corolla Altis kan. Tapi ada satu lagi model yang orang selalu terlepas pandang, dan model ini adalah model yang paling hampir untuk kita membandingkan dengan Seal 6 EV ni. Model itu ialah GAC Aion ES. Dia berharga 106,000. Ini 100,000 ke 115,000. Okey, ini dia punya view lah kalau daripada penumpang depan. Pada saya agak macam janggal sikit lah dia punya. Mungkin ada cara yang lebih sharp lagi ke, tak tahulah orang lain punya preference macam mana. But for me just okay je lah dia punya design dia. Okay, kalau ini dia punya, boleh lihat lah ada kalau daripada driver side macam ni dia punya rupa dia. Kita bagi apa yang ada dekat depan kita. Ini dia punya, ini standard lah. Sun visor siap dengan lampu. Ini dia punya laci dia by manual. Kalau tengok ni dia punya tingkap dia. Alright, itu sajalah kita punya sedikit sebanyak walk around review mengenai BYD Seal 6 EV. Pada anda yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk berikan sokongan melalui like, comment, share dan subscribe. Pada yang nak menyumbang, boleh menyumbang melalui Super Thanks ataupun platform Ko-fi. Terima kasih kepada sumbangan anda. Kita akan berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye, terima kasih.